Sophie ada mengenali seorang lelaki. Okey. Sophie dalam keadaan mixed feeling lah. Okey. Sophie tak tahu sama ada dia nakkan Sophie ataupun dia nak main-main je. Lelaki ni, kalau dia tak berjuang, maksudnya dia memang tak nak. Kalau dia suruh Sophie cari orang lain, maksudnya dia pun nak cari orang lain. Tapi kalau dia kata dia sayang, tapi sebenarnya dia tak boleh nak teruskan, dia sebenarnya bukan sayang, tapi dia bertahan sebabkan rasa kesian. Okey, Beh. Okey. Macam ni. Saya ada kenal satu lelaki ni, tapi kami tak bercinta pun. Okey. Tapi bila saya tengok dia dengan orang lain, saya rasa cemburu. Engkau rapat dengan dia, tapi kau tak bercinta. rapat. Tapi kau tengok dia dengan lain, kau cemburu. Itu tandanya kau jatuh cinta. Tapi macam aku cakap dengan kau lah, kalau orang buat lucu, kau ketawa. Kalau orang buat kau sakit, kau menangis. Kalau orang buat kau happy, kau gembira. Kalau orang beri kau harapan, kau balas harapan tersebut. Waktu saya tak make up, Betul. orang cakap saya hudoh. Betul, benar? Yeah. Oh, kita mengiyakan je. Tapi sekarang bila saya dah make up, orang cakap saya over. 100% legit. Jadi saya... Ambil, jadi doktor ke jadi apa ni? Betul lah, sabarlah. Janganlah, saya layak saya. Okey. Okey. Jadi saya buntu. Saya nak kena buat apa ni? Apa reaction lagi saya nak kena bagi ni? Semua yang saya buat, semua salah. Semua tak kena di mata orang. Macam mana tu, Ben? Adakah kau malu dengan benda tu? Malulah sedikit. Bagi aku kan, aku tak malu kot. Kalau ada orang yang lebih cantik ke, ada yang lebih perfect daripada aku. Tapi aku lebih malu jika dengan wajah aku ni tak pernah mencium sejadah. Setiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malu lagi tak? Tak malu, Ben. Saya dah confident. Jadi, mu pilih yang mana? Pakai makeup atau tak pakai makeup? Tak kisah. Tapi pakai make up pun boleh sejuk juga. Betul. Penampilan diri harus dijaga. Benar. Okey? Ya, 100% legit. Terima kasih. Terima kasih. Tak payah bayar, Ben. Tak payah bayar lah. Sebab dah kena sedas kan. Terima kasih. Okey, Aslah. Memerlukan khidmat doktor? Perlukan. Baiklah, silakan. Okey, kepada Dr. Alif. Ya, saya. Pada ketika suatu dulu, saya mencintai seorang lelaki ni. Wow. Majalnya hidup dia. Tapi dalam masa yang sama, Okey. ada perempuan lain juga mencintai dia. Oh my god, that was Kemudian awesome. saya kalah. Apa kurangnya saya kat situ, Abang? Kau kalah. Memang sepatutnya. Okey, tak Aslah. Okey. Aslah, Saya. kekalahan kau sebenarnya ada sebab. Apa sebab tu? Sebab dia, bedakmu mahal, tapi solatmu kurang. Lipstikmu merah, tapi ngaji pun mu tak pernah. Ingat, wanita yang cantik akan sentiasa kalah dengan wanita yang imannya teguh. Ya, tak ada kena mengena kan? Tak ada kena mengena kan? Tak ada kena mengena kan? Tak ada lah. Mungkin mu tak cukup baik untuk lelaki tu. Kan selalu cakap awak terlampau baik untuk saya tak? Betul. Ini ayat dia, awak tak cukup baik untuk saya. Gitu. Ataupun Terlalu menyakitkan kata-kata daripada Dr. Alif. itulah sakit. Tapi itulah yang kena hadap di dalam dunia ni, Aslah. Betul. Sakit itu lumrah. Betul. Okey? Saya kena hadap kesakitan daripada Abang Alif panjang lagi. Betul, betul. Selama banyak tahun lagi, Aslah. Betul. Ke nak hilangkan kesakitan tu esok. Okey. Oleh sebab itu, saya takkan bayar. Oh, baiklah. Terima kasih Abang untuk rancangan ni. Terima kasih. Okey, cukup. Siang malam saya usaha. Kalau masa tu 24 jam tu saya usaha. Saya tak pernah berjaya, doktor. Saya tak tahu lah kenapa. Tak pandai usaha saya. Orang kata kalau usaha akan berjaya. Tapi tak pernah nampak pun berjaya tu. Apa saya? Boleh saya buat sebab mempertuhankan usaha.
tawakal, doa. Usaha salah satu. Tapi yang beri rezeki ni Allah SWT. Bukan usaha yang bagi kau rezeki. Bukan usaha yang bagi kau sukses. Kalau kau tetap bertimbangkan usaha, bila-bila kau tak akan sukses. Semenjak Irfan masuk dalam dunia entertainment ni, baik Irfan terima banyak kecaman, baik, dan selain daripada itu malah kawan-kawan Irfan pun mempersoalkan kerja Irfan, dan di situ agak banyak pressure yang Irfan dapat lah. Jadi ada solution daripada doktor. Jadi solution daripada doktor senang saja Irfan. Bagi Irfan ni memang tak ada ubat. Bagi solusi untuk Irfan adalah Irfan masuk bilik kunci pintu, duduk dalam selimut, tak kena kecaman Irfan. Itu yang terbaik. Kita lelaki-lelaki kot, takkan selemah tu je. Benda ni saya dah lama dah pendam. Saya berusaha sejak 3 tahun lalu lagi. Saya berhempas pulas. Saya kerja pagi, tengah hari, petang, malam. Tapi duit yang saya dapat selalu rasa macam tak cukup. Kenapa tu doktor? Saya dah Sebab apa sebenarnya? Sebab apa? Sebab kau tak bersyukur. Itu je. Kalau kau bersyukur, kau akan rasa cukup. Tapi aku tahu kenapa Allah tak bagi engkau rasa kesenangan tu. Sebab kau miskin pun kau lupa Allah, apatah lagi kau kaya.